مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير الخلق كلهم. Wa ni'mal hadiah, dan sebaik-baik hadiah kalimatu hikmatin, itu kalimah hikmah. Tasammuha, yang engkau dengar akannya hikmah. Fatatwa alaiha, maka engkau lipat atasnya hikmah. Summa tahmulha, kemudian engkau tanggung akannya hikmah. Ila akhir, kepada saudara laka bagi engkau yang muslim. Ta'allamhu, engkau ajar akan saudara engkau. Iyaha, pada harinya. Kan. Iyaha, bermula sekaliannya. Ta'addulu ibadatus sanah, itu sebanding ibadat setahun. Aku kan ni senegat pemberian tapi ke gop. Senegat hadiah dan bi ke gop. Nyo adalah kalimat hikmah yang terdengar. Badak duduk terdengar kalimat hikmah. Lagi yang kata beknya kalimat hikmah ya. Ala terdengar, tak lipat, tak tulis, bak kertas terlipat. Betul ke? Tertanggung. Ala tak tanggung. Tertanggung dah betul ke? Tak bah tu bah saudara kita nya yang orang Islam tak baca tu. Tak purna tu orangnya. Nyan sebanding dengan ibadat situn. Fikir kalimat hikmah dengku. Tak tulis. Kalau tak tulis tak lipat, tak pasal langkih. Tak jak bah saudara kita yang muslim tak baca. Saban lagi tak ibadat situ. Sikret untuk je. Seorang sikret. Seorang situn. Sepuluh orang, 50 orang ibadat. Faham kan? Maka tulis. Asal ihya ulumuddin tulis. Wa kampung ku safradi lang mimbarnya ni baca mandu. Fadilah belajar, fadilah mengajar. Nah pahala tu. Faham kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Bermula dunia itu terkutuk. Dunia terkutuk ke Nabi. Mal'unun fiha, ma fiha. Itu terkutuk barang padanya dunia. Ubena barang landonya mendung kena kutuk. Karena kecuali oleh dunia ke kutuk. Ada barang lam dunia ke kutuk si. Illa terkecuali yang hana kena kutuk. Itu zikirullah subhanahu wa ta'ala. Nya yang hana kena kutuk. Zikrullah. Kun Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Nya yang hana kena kutuk. Wa ma wallahu, dan barang yang mengiringinya zikir. Tak barang mengiringi zikir. Dia dah merhati kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nya kan muek-muek badannya. Nya barang yang mengiringi zikir. Nya hana kena kutuk. Tapi pada budek lagu disco, hanya kena kutuk. Lagu disco kena kutuk. Barang yang mengiringi lagu disco juga kena kutuk. Ataupun tak budek lagu Isabella. Ada dengar? Tengok dah. Isabella,
Ya. Dengar yang lagu Isabella kena kutuk. Tayo yang dengar yang terhanyut tayo. Juga kena kutuk. Ya, man. Kena kutuk. Ya. Teruk bak bidadari surga. Yang kena kutuk. Ya, man. Dia tak dengar sangka enggak ke dia? Bidadari surgaku. Padahalnya kena kutuk tak bacanya. Yang bait yang membuat batat hati kan. Wate urang keun bidadari surgaku, muya urang tengah putus cewek dengan ke cewek ju. Hati kenyan ju. Daya, muya urang tengah bersemi-semi, tengah berbunga-bunga ya. Yang si tengah ke cewek si. Jadi dumban kasus ini tengah ke atrayan. Ada dah keun bidadari surgaku. Ya, kan? Jadi yang kena kutuk, yang mengiringi ji pun juga kena kutuk. Yang hana kena kutuk zikrullah. Dan barang yang mengiringinya termasuk tabur Quran, ya zikrullah berquran. Pada tabur Quran roi mata tabur Quran, ya yang hana kena kutuk. Yang lain ni banyak mandung kena kutuk. Ya, bang. Lagi lagu acara ding nah, apa lagu kan? Rimung Aulia. Waktu lagu Rimung Aulia jan pu. Jan Rimung Aulia nya kena kutuk. Lagu dia. Apa waktu dah yang mengiringi dia. Kita dengar Rimung Aulia. Muna-muna boleh tu. Rimung Aulia i goyang boleh tu. Rimung Aulia nya. Dia kena kutuk. Dan barang yang mengiringinya juga kena kutuk. Yang hana kena kutuk tak zikrullah. Kata apa? Tolong yang hana kena kutuk. Au mualliman atau yang hana kena kutuk belajar. Mualliman mengajarkan purnawab. Yang hana kena kutuk. Agak yang sembut hana kena kutuk. Au muta'alliman atau belajar. Bet hana kena kutuk, semua bet hana kena kutuk. Nya kena kutuk. Ha? Nya makna mualliman purna ilmu, mualliman mengajarkan ilmu man ilmu yang sah belajar, ilmu tauhid, fikih, tasawuf dan barang yang menyempurnakan tauhid, fikih, tasawuf, ilmu nahwu, sarah, mantiq, bayan, majaz, ma'ani, balaghah. Yang ilmu yang je ke wasitah, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Lain banyak kena kutuk mandu. Pandai dah duduk ramai-ramai tidak duduk. Tapi ramai-ramai baik kena kutuk macam yang kelaganya je ramai-ramai tanya duduk. Sampai urut sakit, rukun ni pang. Iban? Sampai urut sakit, rukun yang kutuk. Kena kutuk. Urung ya bedah ya tahu urung sakit. Waktu tanya tahu urung sakit, teruk ke dia baru mau sakit. Alah tu, sayang tu ke dia. Nya kena kutuk. Tapi waktu tanya baru urung sakit, astagfirullahalazim, istighfar. Ni lagi ampun ba Allah, umur tu sihat. Nya hana kena kutuk. Jadi ubena pun dalam donyanya mandung kena kutuk. Mal'unon. Mana kecuali tinggu. Mitapeng kena kutuk. Kena kutuk mitapeng. Sehingga urang dalam mitapeng terjadi harum kan. Terus kerja perontok je nak harum tu. Kerja perontok kiban celah harum je, le celah harum. Antara lain urang temintung water he jumpung gopnya hana legi semintung. Perle bagah gebah ju. Water gebah ya anak-anak padi tu boh. Anak-anak padi kau tu boh. Yang ka harum. Orang kod anak padi, water kod anak padi 18 sah mesti contoh. Jina padung kerja perontok 18 sah padung. 18 bokalen dah ke bokalen ke perontok musuh contoh. Water ibu 18 ke poi sari. Syak sari. Water tu bakeroi mak menggunau. Yang kemal unon kena kutuk. Alah water truk ke poi soh-soh ujung ikut. Water truk ke roi anak babine perontok icok.
yang atas ujung je pergi saya pergi. Abah pada soh menurut ibah. Ada sukat ke poi soh-soh sukat. Nak 18 sah. Yang kemal unon kena kutuk. Dia burung jauh belang. Pok ateng kau. Ya kan? Pok ateng kau naik lei ke naik lei baca kan bu baca. Kau balik bu baca. Gak pok yo ateng naik lei baca ke ganyan. Nyamal unon din. Yang ku semari. Maka tak putar lagu baradio, lagu zikir. Lagu zikir. Ataupun lagu ilmu untuk purnogop. Lagu yang janji ke pelajaran ke gop. Aman. Lagu yang janji ke pelajaran ke gop. Lagu yang baik membawaki kepada tasyabuh hati gop. Aman. Nah orang tanya maklum. So bahaya lagu disco remix dengan lagu sendu. Pada hakikatnya mandua bahaya. Lagu disco remix juga batat hati. Lagu sendu juga batat hati. Cuma di antara dua yang bahaya tersebut, so berat bahaya je. Yang berat bahaya lagu sendu. Disco remix bahaya je tengah hudip. Tengah hudip yang ulang-ulang. Menalut singap je ulainya. Analim mana ulai je. Menalut singap je. Ya, man. Tanya lah. Lagu sendu watai udip menoleh hanyu gede. Ham dah hok nya tak kan tengut padai kan. Ulai menerawang. Menerawang ulai. Padai hihi urang tengut. Tapi ulai tampai kan. Sehingga terjadi tazunti watanya. Tak cak jarum tazunti dapat saubat lah pada ana mai thebe. Hanyut dengan lagu sendu. Dan hanyut je berkepanjangan. Teka mati lagu sendunya kata pelut. Mantap mengingat je. Ke kata-kata syair bait buno. Man. Ci perasanya mana? Yang lon jawab elok. Lon jawab lelon pu hasil daripada survei. So lebih raya gagal urang jabut gara-gara dengar lagu hot mix dengan lagu sendu. Hasil survei lebih raya gagal urang jabut gara-gara dengar lagu sendu. Karena hanyut je panjang. Panjang hanyut je. Apalagi lagu Salim Ikliman. Panjang hanyut je. Maya jamun lagu Isabella, lagu Nika Ardila. Jamun. Ya jino ho mana lu tu pulih hantar lu dengar le. Ya jamun nak lu dengar lagu Salim Iklim. Ya, keluarga ni. Ya. Lagu disco, ji si agak. Menan dia terpelun kasih ingat juga dia. Ana tengok lepi ke lagunya. Hasil survei lah. Lom pelajari, lom dengar bak radio Seram Aceh. Lom tengah lomba mata lom dengar. Lagu Bidadari Surga. Yang terhipnotis orang untuk berbuat maksiat. Pada hakikat je orang kenyang berluar kubu. Hanya tujuan lagi kan. Orang kenyang tabat Ustaz Jeffrey. Ustaz Jeffrey tak berluah kubu yang mengepampun dosa ke. Tapi efek lagunya yang timbul yang membawaki kepada terjadi maksiat orang. Dasar orang hanya merencana kena mencewek. Bangga dengar lagu Bidadari Surga sehingga lemah je dalam fikiran kalian harus nak kat bidadari tak boh. Tanya? Ya amban. Sehingga terhipnotis dia orang dengan lagunya. Terus bak watai kasidah malam Jumaat ada dipersilakan kasidah ke lagu Bidadari Surga. Yang terus bak urinang terhipnotis. Seharusnya urinang kan Bidadari Surga, Bidadara Surga ke dah. Ya Bidadari Surga sih. Kam lagu Bidadari Surga urinang. Ya amban. Watai tak ada di melagunya hanya tinggal ke Allah membeok pi.
Hana. Hana orang tengok ke Allah tekun lagu bidadari surga yan. Yang nak tengok menyoji balik putus cewek ke cewek yang tak putus. Menyoji tengah berbunga-bunga ke cewek yang tengah berbunga-bunga yan. Yang nak tengok ke Allah tutup hati. Jadi malapetaka yang timbul daripada lagunya cukup raya sehingga mengorbankan hati. Di saat hati kita terkorbankan kepada makhluk, maka rahmat Allah gada. Ini efek je tengok. Efek je. Waktu gada rahmat Allah, setiap saat pun yang tak fikirkan lagi katanya, kakon dengan hidayah Allah. Tertanamlah lam ulai katanya, tersuntik lam ulai katanya pu sabah pemikiran-pemikiran yang pemikiran tukang puji tanya dengan Tuhan. Ni efek ini, efek je. Masalah je dah raya tengok, raya tak masalah je. Pu masalah je, katanya berpakaian layaknya seorang ustaz, tapi hati katanya di dalam hati katanya lebih bahaya daripada serigala. Ni efek je tengok. Efek je. Orang kampung enggak anggap tanya-tanya beres. Masyaruk. Ya masyaruk tengah-tengah ya. Tengah ber masyaruk. Tiang Sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawati wa ardahu hatta namlati fi jahriha wa hatta al-hauti fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya Allah dan ahli segala langit dan segala bumi sehingga semut pada lubangnya semut dan sehingga ikan pada laut, sungguh berselawat mereka atas pengajar manusia kebaikan. Nyaman. Dah. Gepegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebit-kebit Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat Allah, ahli langit dan ahli bumi, sehingga sidom lam uruk sidom, dan sehingga ungkut lam laut, kebit-kebit di muselawut ada pengajar manusia kebaikan. Muselawut ada orang yang semebut orang tentang kebaikan. Ya amban. Ya ni ku sapradi. Maka mangak dak tembuk gap narung Allah ge selawat ge tanya gebi rahmat ge tanya malaikat gebi rahmat. Ahli langit dan ahli bumi gebi rahmat. Sehingga engkau sidam lauru engkau lam laut tice mata awan dan lain sebagainya muslawat. Yang hantar ten sembuk pusit. Nampak kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma afadal muslimu akhahu faidatan afdala min hadisin hasani balaghahu fabalaghahu. Tiada berfaedah oleh muslim akan saudaranya yang muslim. Tiada yang terlebih berfaedah. Tiada yang terlebih berfaedah oleh muslim akan saudaranya yang muslim. Akan faedah yang melebihi daripada hadis hasan yang telah menyampaikan ianya muslim akan saudaranya. Fabalaghahu, yang telah sampai ianya hadis akannya muslim. Fabalaghahu, maka menyampaikan ianya muslim akan saudaranya. Hana yang lebih mufaedah orang Islam ke saudara yang Islam. Faedah yang lebih.
daripada hadis hasan yang teruk baganya gepetruk bak saudara ke. Hana yang lebih daripadanya. Maksud tabi peng ke saudara tu ngan ta pegang hadis lebih raya fadilah dan faedah pegang hadis dengan bipeng. Walaupun dia orang punya tak pegang hadis anggap sepele. Ya mah, gayalah. Orang sepele anggap. Tapi fadilah haji padahal lebih raya. Ya mah. Baju oi lah contoh. Maksud tanya nak saudara tu. Nak sebahagian saudara katanya mekat. Mekat je. Nak sebahagian saudara katanya pegawai. Tanya tak abut. Tak semua bet. Nak khauri bah saudara katanya. Nak khauri. Menyo saudara katanya yang mekat hana teruk ijak bak khauri yang kekun. Maki baik ijak je. Bak kedai tiroi, anak buah hanai. Hana orang kerja, mi ijak baik tok kedai kan sayang. Ya, gemaklumi lah. Ji hana ijak khauri gemaklumi. Ya, mu faham kan? Nah yang pegawai maki baik ijak ke payah cok cuti, mi ijak kapri ke payah cok cuti je no hanje mana kau tak cok cuti je no ke mudah-mudah habi. Wajar hana ijak juga gemaklumi padahal kau nak mudah leh pingannya. Di kitanya yang tak ber tak semua ber hana dah jak nyanyi ke kengkau bu isapu watan. Kerja tan tapu hai duduk ke roi daya. Tapi hantroi khauri batanya. Ya. Jadi tantang semua ber yang kamu buat. Bu semua bernya sepele. Sehingga kitanya orang ber semua bernya talung syarat yang mekat. Talung syarat yang pegawai negeri. Jadi khauri BO payah tanya magu ni dapu. Kena tanya hana but ke kira orang ber semua ber ke anggap li saudara tu hana but. Orang syarat yang mekat yang anggapnya nabut. Apalagi yang pegawai yang dianggap nyambu nabut. Yang persepsi orang jinau nunggu. Persepsi orang jinau. Padahal yang nabut yang kita tanya buat semua buat. Pubut tu semua buat. Pubut tu tak buat. Yang mekatnya buat sia-sia. Buat sia-sia mekat kau tinggal itu kedai je. Pegawai negeri juga pekerjaan yang sia-sia. Hana tak bawa akhirat. Buat semua buat yang pekerjaan yang membawaki kebahagiaan dunia akhirat yang padahal. Tapi nya orang hana gitu pulih ya tanya. Hana gitu pulih. Bedah bak khauri pesta. Nasi darah katanya yang Mekah iba kado. Pu kado iba kosmos. Saudara tanya pegawai negeri iba kado sit, iba dispenser. Kena tak apa tanda sembuh anak peng tu. Tajak asid. Hana tabah sapu. Cuma tanya tak mudah lai malam. Tak mudah lai baru mogak yang malam. Hana tatung sedekah. Yang ke ada ke pelah kadau ke kun. Si pulan kosmos, si pulan dispenser. Si je bengok sepoi nak buat tanya. Sabah hijau kerong hai tu puboh. Ya, padahal dia tak mudah lai baru mogak. Hana ada kado yang mahal tapi bila kita tanya hana ada. Karena mudah lain anggapnya hal-hal yang sepele. Tapi dispenser pun hal yang mahal. Nyo persepsi orang-orang yo. Bedah lagi nak khauri tiga ban mentok lonjak. Saudara si itu berasyara lonjak tu khauri. Jadi ke malam je rencana ke kedua orang segala khauri rencana kena ya orang dayah untuk memiliki te khauri pesta. Mepet rau. Kakak kita tanya sedekah, padahal tak biasa sedekah. Geseo le orang kampungnya paling murah tapi sedekah tiroro serta 50 ribu. Pet narto. Mbaknya paling kek tapi sedekah. Pet ro ke narto. Sound system tak sewa. Padahal sewa marto 1 juta sahabat. Pentah kata pegot. Jai tak bipeng. Aku ona. Kau sedang ngaji ke pegah wujud sihat ni hoi juga deh. Kagak budak kita gebite bawa daya. Kau sedang ke malam acara kagak pegah alam baik jadi hai ni pebatu, kagak pebatu.
Bantan je orang cara ikut band. Ikut band keyboard. Kai goyang ni nan. Ada pentas. Getanya ang le orang yang selangkir awak daya pun no. Maka pun nak ke keyboard. Haji nak muno, memang tahun dang awak daya muda lai. 1 juta sertu habis banknya kadang-kadang untuk 1 juta leher tu. Tak he awak keyboard mentang. Awak keyboardnya keyboard bakroi dumpu bakroi 1 juta 500 harga. Tak tamah lagi kitanya ke penyanyi itu 500 2 juta kan awak melagu dah. Kalau lumpuh kalau lengkap. Oh. 2 juta terasa sedikit. Karena pakai di melagu dengan keyboard. 1 juta sertu terasa le karena modal air. Orang menyabi sedekah ke orang modal air serta 50 ribu ke. Tapi ke sedekah ke orang melagu sabah lagu 200 ribu ada ke. Nyo persepsi dunia orangnya nunggu. Permasalahan ji, getanya puik terjerumus dalam persepsi yang lainnya. Nyo masalah orangnya. Ona persiapan mental dan jiwa getanya. Sehingga dia baik tak bendung draw dia baik terjerumus ke dalam persepsi yang lainnya. Ini penting dah tu. Penting dah. Nya jino dibirun karap nalong keyboard ba urung kawin. Karap na malah kana ha? Kana. Kana. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu minal khair yasma'uhal mu'minun faya'lamuha wa ya'malu biha khairul lahu min ibadati sanah. Bermula satu kalimat daripada kebaikan yang mendengar akannya kebaikan oleh orang mukmin, maka mengajarkan ianya mukmin akannya kebaikan dan mengamalkan ianya mukmin dengannya kebaikan. Khairun lahu, itu lebih baik baginya mukmin daripada ibadat 1 tahun. Pegalin Nabi, sebuah kalimat daripada kebaikan yang tak dengar, yang gedengar oleh orang mukmin. Oleh gedengar ke amal gepurnogop. Oleh gedengar gepurnogop dan geamalkan dengan kalimatnya, geamalkan. Nyo lebih god ke mukminnya daripada ibadat situn. Nampak? Ngantai ibadat situn lebih god sebuah kalimatnya. Katanya buat ibadat kau kemak aja. Sebuah kalimat dah, timalan sebuah kalimat, timalan sebuah kalimat. 10 malam 10 boh. Katanya buat ibadat. Kampung ah? Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumi. Dan telah keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ini bahasa Bahoro Nabi gejak. Fara'a, maka melihat ianya Rasulullah majalisina, akan sekalian majlis. Watai gejak ke kalan balai-balai buat li Rasul. Ideh nak balai buat sabar, ideh nak balai buat sabar, majlis-majlis lah. Kemudian le majlis-majlis tumpuk lah. Mana majlis orang-orang duduk-duduk, pegah-pegah apa yang pegah-pegahnya majlis ke. Ahaduhuma, bermula salah satu dua majlis saini, 2 majlis. Berarti majlis saini dah baca, 2 majlis. Nyampak tepu majlis saini batak ke ahaduhuma ke pegah. Berarti bila ke majlis saini kecuali ke ahaduhum. Yang ahaduhum berarti majlisina, Ahaduhuma, bermula salah satu 2 majlis. Salah sabar daripada 2 buah majlisnya. Yad'una Allah azza wa jalla, menyeru mereka akan Allah azza wa jalla yang gagah dan perkasa. Wa yarghabuna ilaihi, dan gemar mereka kepadanya seruan.
Wasani dan bermula yang kedua. Ya'lamunan nasa, mengajarkan mereka akan manusia. Berarti nak dua buah majlis. Salah sabah je mana? Geseru akan Allah Azza wa Jalla. Jadi makna geseru berdoa.